Maka pergunakanlah umur kita hak masih ada untuk balas budi Allah. Allah terlalu banyak budi kepada kita. Nak menjadikan kita tak ada menjadi ada. Jangan lawan Allah pula. Tamu semayang tu kan lawan Allah. Tamu berhukum dengan hukum Allah. Itu adalah penentang Allah. Orang ini tidak akan selamat di akhirat nanti. Jangan lawan Allah. Semua ni hak kita duduk ni, hak kita hidup, hak kita pegang, hak kita tengok, milik dia. Dah bila milik dia, apa pergi lawan dia? Ni bumi yang kita pijak, milik siapa? Anda boleh lawan dia, tuang punya tanah. Ni udara oksigen yang kita sejuk, milik dia. Kerajaan Johor, kerajaan Allah. Betul tak? Langit atas kepala kita milik Allah, bukan hak Amerika. Maka wajib kita guna segala kelengkapan yang Tuhan beri kepada kita untuk balas budi Allah. Jangan lawan kalau itu datang daripada Allah. Kalau perintah Allah, tak ada pilihan. Ni kalau ni hukum Allah lah, ni hukum Allah, nanti kita akan try tengok. Kalau molek kita buat. Mu pandai pada Tuhan. Ni masalah. Biar sikap kita betul dulu. Kita ni orang yang menyerah diri kepada Allah, baru kita layak mati ditanam di dalam kubur. Semua Nabi pesan kepada anak dan umat masing-masing, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan lagi kamu mati melainkan dalam keadaan kamu telah berserah diri kepada segala perintah Allah. Ni kita ni berapa ribu malam ni. Ada tiket syurga tak? Tak ada. Kalau ada waktu terbit nak tengok. Aku nak agak sekerat. Tak ada tiket syurga. Jangan berasa masuk syurga. Tapi kita nak syurga Allah, bukan dengan amalan kita. Amalan kita darah cetong. Darah kita nak dengan kasih sayang Allah. Maka nak dapat kasih sayang Allah, kena baik dengan Allah. Nak dapat kasih sayang ibu bapa, kena baik dengan ibu bapa. Kalau hak mak suruh kita lawan, hak mak lawan, hak mak kita tak suruh kita pergi buat. Dia suruh kita baca pergi sekolah, kita pergi nyetik burung. Dia panggil minta tolong angkat air, kita pelakon syaitan tamu ke mak kita. Lepas tu kita nak minta benda-benda dengan mak bagi tak? Tak bagi ya. Begitu juga dengan Allah. Kalau kita baik dengan Allah, dia beri kita apa dia? Kemenangan yang hakiki. Akhirat bertemu dengan syurga. Kerana kesedapan, kesenakan hak kita sekarang adalah mainan semata-mata. Macam wayang gambar. Hidup kita sekarang ni macam filem saja, bukan sungguh. Nampak? Kemewahan kita sekarang ni macam dalam drama. Tengok dalam drama, jadi hero Datuk Jaafar. Dia jadi nama dia Datuk Jaafar dalam drama. Pakai baju kok, ada nektar, faham? Ye syarikat besar, bangunan tinggi 60 tekak. Naik kereta Mercedes S600. Berapa harga? 1,200,000 sutik. Dalam drama. Habis berlakon drama, dia buang baju kok tu. Betul tak? Kerana dia untuk dalam lakonan. Jadi balik naik Mercedes tu, dah on dekat. Dia hanya pelakon. Faham tak? Maka kita gitu juga. Sekarang ni kita senang lah. Nanti kita balik pakaian asal kita, bukan lagi sebagai pelakon. Mana? Wa kafinu fiha mautakum. Dan bila kamu mati, bungkus dalam kain putih. Baju kok mahal 15,000 buat kat Berlin, Jerman, cabut. Cicing 24 million, cabut. Serban besar beli kat Yaman, cabut. Faham tak? Habis cabut, tinggal kita benda. Orang Terengganu panggil kotek-kotek. Benda mana kotek-kotek? Telanjang bogel. Faham tak? Telanjang bogel miskin ke kaya? Cik jawab. Miskin. Orang yang paling miskin telanjang. Ada tak di Johor ni orang miskin? Ada. Tapi ada tak miskin sampai telanjang? Tak ada. Yang paling miskin telanjang. Siapa orang yang paling miskin? Kita lah. Kita beranak itu masih lahir pakai baju ke telanjang? Dah ingat dah. Kita beranak hari tu pakai baju ke telanjang? Telanjang. Dah kita yang paling miskin. Itulah kita. Dah reti lagi. Itulah diri kita. Boleh dah sepotong waktu malam ni. Jadi dah.
Kalau gitu kita yang paling miskin. Dah kita balik pergi telanjang tak? Telanjang pula dah miskin. Datuk mana, Tan Sri mana, raja mana, menteri mana, bila mati mari tukang mandi mayat buang tak baju dia? Lo dalam buang tak? Tukang mayat kata, jangan buang lo dalam. Pesang tukang mandi mayat. Betul tak? Tukang mandi buang baju kok, buang kain, buang seluar, faham ha? Tak nak buang lo dalam mayat tu. So buang lo dalam malu hamba. Ada mayat kata gitu. Dah, kerah itu. Dah kata apa dah. Maka cabut belaka balik kepada asas seperti dia beranak. Betul tak dia sekarang dia yang paling miskin. Itulah kita bila gitu tak usah sambung kepada Allah. Mung basak apa kedana. Dah tu duit kita 6 juta dalam bank. Hei, kan duit mung. Tu duit Allah. Dia beri pinjam ke mung. Agmi mung mati kat pergi masuk dalam kubur, anak mung pula pinjam. Tuhan bagi dah kan. Ini 1/8, 1/6, 1/4, 1/2, 2/3. Anak kita mati, cucu kita pula pinjam. Bukan duit kita, bukan harta kita. Kalau hak kita mati tanamlah kubur lah. Dah kenapa tak tanam? Pasal bukan hakmu. Haram tak kita tanam duit harta benda bersama mayat? Haram tak? Haram pasal bukan hak rakyat, hak orang hidup. Itu hakikat kehidupan kita. Kalau harta kita tanam dengan kita lah mati kat gigi. Kalau orang miskin boleh tahan tanam. Kalau kontraktor dah lelah nak gali kubur, dah lori 2 hotel, mesin kisah seming, sewa lagi, sawah, ekskavator. Besar mana kubur? Se-stadium kubur. Tak? Tu baru seka mampu. Tak? Ini masalah. Bukan hak orang Melaka tu, Tuhan punya. Pinjam turun temurun, turun temurun, turun temurun. Itu hakikat. Dan akhir sekali kita dibangkitkan di padang mahsyar. Yuhsyarun nasu yaumil qiyamati uryana. Kamu akan dibangkit di padang mahsyar uryana, telanjang bogeh. Sekali lagi 3 kali kita telanjang. Itulah kita sebenar-benar miskin, papa kedana, tidak ada harta sedikit pun. Baliklah malam ini ke rumah masing-masing. Akulah yang miskin, mu yang kaya wahai Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Hei manusia, kamu semua bangsat papa kedana. Faham? Tak apalah gitu. Baru rasa kesedaran. Bukan duit kita, tak apa dah ustaz kata kita betul lah. Ambil 500 kan, tak payah beri. Bukan mari nak putih-putih, nak suruh buka minda. Baliklah kita buat satu resolution. Aku lalai banyak kepada Allah, aku cuai kepada Allah, aku berasa banyak sangat hak mana hak Allah yang aku terlepas pandang. Dan kan semuanya Tuhan buat beri kepada kita supaya kita hidup aman makmur, dan tujuannya untuk balik membalas budi Allah sampai kita mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kamu sembah, yakni perhambakan diri, bersusah payahlah kerana Allah sampai datang kematian kepada kamu. Wallahu a'lam.